Okay guys, hari ni saya nak masak ayam rendang diet. Tak payah tunggu raya, kita masak sekarang. Jom. Bahan-bahan ni simple je. 1 biji bawang besar, 4 ulas bawang putih, cili sikit. Ikut berapa banyak korang nak pedas. Daun kunyit dengan daun limau. Yang paling wajib ni, rendang special on the go. Masak ayam dulu. Masukkan bawang merah yang dah dipotong kecil-kecil sikit. Masukkanlah semua bahan-bahan dalam ni. Air sikit. Okay, ni yang dah di blend tadi. So kita masukkan dalam kuali terus. Bila dah menggelegak, so kita tambah garam sikit lah. Tak lupa juga dengan seasoning on the go rendang special. Kita tapah daun limau purut, daun kunyit yang dah dipotong kecil-kecil kita masukkan. Okay, ni ayam dah siap air fryer. Masukkanlah kuah rendang. Okay, ni rendang diet yang korang boleh buat. Tak payah pening-pening, tak banyak bahan, macam tu je. Pakai seasoning on the go. Dapatkan beg kuning di bawah. Jangan lupa tekan follow, like and share and comment. Lepas ni nak masak apa pula? Kalau saya reti, saya masak.